Ya Tuhan, yang paling penting jangan sampai membunuh sesiapa. Ini hampir seperti pistol Makarov. Sebenarnya, saya ni tukang jahit kalau nak tahu. Ya, saya ada mesin jahit nenek di balkoni yang besi tu, guna kaki. Tapi kena pump dulu mesin tu. Macam ni, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Pertama sekali, 100% semua bahagian kami buat sendiri di kilang untuk semua peralatan kami. Ini plastik. Ini penutup. Kenapa awak tak tawarkan benda macam tu kepada saya? Penggerak ini mampu mengangkat 600 kilogram. Sekejap. Sekarang kita. Ukur. Tekanan pelanggan. Jadi, saya ada kerusi macam ni. Kita boleh turunkan dan berdiri di atas benda ni. Pemegang rekod untuk menaikkan dan menurunkan kursi. Apa yang sedang berlaku di sini? Aliona, Hai. Alion, akhirnya kau sampai di Peter. Aku sudah lama ingin tunjukkan kau kilang ini. Di sini mereka menghasilkan peralatan untuk salon manikur, pedikur, dan untuk pakar podologi. Para pakar yang bekerja 8 hingga 10 jam sehari, kemudian menggunakan peralatan kami. Sebenarnya, saya sangat gembira kerana kita datang ke sini bersama, kerana awak bawa saya ke tempat pengeluaran ini sebab saya ada pesan beberapa set untuk sekolah saya bagi podolog. Dan sudah tentu saya rasa sedikit risau. Saya mahu pastikan bahawa semuanya di sini berkualiti dan asli. Mari kita berjalan-jalan. Saya mahu kenalkan awak dengan ketua kilang ini, pengarah jenama Rimi, Sergei Valerievich. Selamat sejahtera, nama saya Leon. Sangat gembira berkenalan. Sergei, saya adalah pengarah Rimi. Kerusi bermula dengan logam. Jadi kami datang ke bengkel pemprosesan logam. Maksudnya, sekarang anda akan tunjukkan semuanya kepada kami dan kami akan tahu sejauh mana kerusi ini boleh menjadi kukuh atau bagaimana nak kata, mampu menampung beban berat. Ada pelanggan yang katakanlah berbadan besar, sekitar 120 hingga 150 kg. Adakah peralatan anda boleh menampung berat sebegitu? Kami memang berusaha untuk menggunakan ketebalan maksimum pada logam dan ia hampir 2 kali ganda lebih tebal berbanding buatan Cina. Ketebalan logam di sini ialah 2 mm. Apabila kerusi buatan Cina dihantar kepada kami untuk dibaiki, ketebalan paip mereka hanya 1.2 mm, hampir 2 kali lebih nipis. Itu memang perbezaan yang ketara, ya. Disebabkan itu, ia mudah patah, terutamanya pada bahagian sambungan. Jadi, secara umumnya, ia sering tidak tahan lama. Sergei Valerievich, saya faham bahawa berat kerusi juga bergantung pada perkara ini. Maksudnya, bagaimana seorang pengamal boleh tahu dengan mudah bahawa kerusi itu diperbuat daripada logam yang berkualiti? Ya, memang ia lebih berat, tetapi ia juga lebih kukuh. Tidak, tukang biasanya tidak mengangkat atau mengalihkan kerusi itu. Maksudnya, awak letakkan kerusi itu secara tetap. Malah sekurang-kurangnya ia tidak akan bergerak. Ia stabil dari segi ekonomi. Di sini, kita utamakan asas kebolehpercayaan. Dengar sini, selalunya kerusi boleh menjadi longgar atau goyah. Dan secara peribadi, saya boleh katakan bahawa apabila pelanggan mempunyai berat badan yang agak tinggi dan ini sering berlaku dalam bidang podologi, ia boleh menjadi sangat berisiko. Dan saya sendiri pun takut untuk tekan butang naik itu. Saya selalu fikir, macam mana kalau ia tak bergerak? Macam mana kalau besi itu bengkok? Macam mana kalau ia tak tahan? Maksudnya, ini adalah ketakutan yang sentiasa ada bagi tukang pedikur dan juga podolog secara khusus. Ya, atau saya ingin tambah lagi di sini. Selalu juga tukang datang kepada kami, kadang-kadang rangkanya pun sudah bengkok. Jadi dengan logam ini, adakah mungkin rangka itu boleh bengkok atau ada perkara lain yang boleh berlaku? Pertama sekali, kami ada pelbagai pelindungan elektronik, tapi itu di bahagian seterusnya. Di sini, semuanya ditentukan oleh ketebalan logam, kimpalan yang kukuh dan juga kualiti pakar yang tahu bagaimana untuk melakukannya dengan betul. Sergei Valerievich, saya tahu hampir semua komponen kerusi Anda hasilkan di sini, di Rusia, di kilang ini. Sekarang kita berada di bengkel mana? Apa yang kita buat di sini? Ini adalah bengkel untuk menghasilkan bahagian plastik. Di sini kami membuat semua produk plastik untuk semua lini produk kami. Kita mulakan dari pemotongan laser. Ini adalah mesin besar, 80 kW, untuk membentuk bahagian plastik secara vakum. Pertama sekali, 100% bahagian kami buat sendiri di sini, di kilang, untuk semua peralatan kami. Kami juga, mereka semua acuan tekan untuk tujuan ini. Sergei Valerievich, acuan tekan itu sebenarnya untuk apa? Acuan tekan adalah untuk mesin pembentukan vakum. Jadi, saya faham dengan betul ke plastik cair akan dituangkan ke dalam acuan tekan ini? Atau macam mana? Tidak. Ia adalah kepingan plastik yang diletakkan ke dalam mesin. Salah satu acuan tekan diletakkan di bawah. Contohnya, kaki sigma. Oh, dan ia dicetak, betulkah? Ia disedut dengan vakum dan keluar bahagian plastik. Ini adalah bahagian yang sudah siap. Ini dia, kaki sigma. Oh, boleh saya sentuh? Ini plastik. Ini adalah penutup. Kami buat dalam 2 warna. Ya, ia memang, sangat hebat, ya. Tapi,
pertama sekali, ini hanya untuk hiasan supaya estetikanya cantik. Jadi, Ia juga tidak mudah rosak. Dalam kerja pun, bila pelanggan terpijak atau ada sesuatu terjatuh atas tapak silang, supaya ia tidak retak. ya, kami belum bincang antara bengkel pertama dan yang ini bahawa semua bahagian logam, kerusi, siri, sigma dan Rihanna, semua logamnya sepenuhnya tergalvani. Maksudnya ini bukan cat yang boleh tertanggal dan berkarat bila terhentak, tapi ini zinc yang meresap ke dalam logam dan jangka hayat logam ini memang cukup untuk seumur hidup kita. Jadi ini macam bagi tergalvani, betul tak? Ya, maksudnya ia takkan mudah berkarat, rosak, hakisan dan sebagainya kan? Pada pendapat saya, hanya kami saja yang buat. Betul ke? Wah, itu memang menakjubkan dan saya faham dengan betul kan bahawa bahagian plastik dan bahagian logam boleh dibersihkan dengan mudah menggunakan sebarang bahan pembasmi kuman. Ya. Maksudnya saya boleh lap dengan apa sahaja yang saya mahu, apa sahaja yang saya perlukan, tiada sekatan. Plastik contohnya tidak akan menjadi kuning. Kadang-kadang ada yang jadi kuning. Tidak, itu memang merisaukan. Plastik menjadi kuning kerana sinar ultraviolet matahari. Ya? Ya, maksudnya ini topik yang sedikit berbeza. Tidak, tapi awak ceritakan juga sebab ini kerusi Yang dibeli oleh pelanggan berwarna putih. Jika diletakkan berhampiran tingkap atau di bawah cahaya matahari, ia akan perlahan-lahan berubah menjadi warna kuning. Oleh itu, biasanya apabila pelanggan bertanya, kami akan mencadangkan warna kelabu muda, pilihan kami yang langsung tidak menjadi kuning. pilihan yang selamat kan? Pilihan yang selamat. Ya. Sebenarnya itu nasihat yang baik sebab ramai orang fikir itu plastik. Tidak, dan ia boleh jadi Bahawa dari matahari nanti, ia akan jadi kuning. sekeping putih. Ya, semua bahagian untuk semua kerusi dan peralatan lain, kami buat semuanya di sini. Ya. Ia berkaitan dengan agenda Rusia mengenai pengeluaran tempatan di Rusia. Sergei Valerievich, saya tahu bahawa bukan sahaja kursi pedikur dihasilkan, anda juga membuat kabinet kecil, kerusi, maksudnya semua untuk pakar podologi dan pakar lain. Jadi di sini bukan sahaja kami membuat peralatan untuk pakar podologi, ada banyak lagi yang lain. Tetapi kabinet seperti ini kami buat sepenuhnya di sini. Kita kembali lagi kepada logam. Ini adalah keluli tahan karat. Ini juga kami yang buat. Dengan sini, saya nampak di sini memang sudah ada kabinet OF. Gerakannya sangat lancar by the way. Oh, di sini ada juga suis utama. Memang sangat hebat. Maksudnya, tekan satu butang sahaja, semuanya terus diputuskan kuasa. Jadi tak perlu nak cabut semua peralatan dan sebagainya. Ini sebenarnya sangat mempercepatkan kerja sebab bila awak cabut semua waktu malam, kemudian pagi kena pasang balik, mesti ada yang terlupa. Tapi di sini, satu butang saja dan tiada masalah. Oh ya, saya juga nak tunjuk di sini ada kabinet OF yang sangat praktikal dan ada sistem khas di dalamnya. Sistem ini direka khas supaya memang takkan terkena renjatan elektrik. Dan itu sangat penting sebab ia berkaitan dengan keselamatan. Selain itu, kami juga terus pasang sesendal plastik untuk lampu pembesar di sini. Ya. Maksudnya kami sendiri juga buatnya daripada plastik. Oh, maksudnya ia memang tahan kan? Ia tahan. Ya, lampu pembesar itu ya sudah tentu. Kami juga ada versi besi tapi sekarang kami tinggalkan sebab ia sangat mahal dan kami cuba buat versi yang lebih murah. Selain itu, di bahagian pemegang dan kaki ini, roda boleh dipasang, kemudian ada dulang kecil untuk bahan dan juga ada sesendal untuk vakum. Ya, pemegang vakum sentiasa boleh dipasang. Ini dulangnya, silakan. Inilah dia, dulang. Oh, inilah dia. Kenapa awak tak cadangkan benda macam ni kepada saya? Ini memang sangat mudah, tak? Benda ni, ia dimasukkan ke sini. Ya, dan boleh letak pemegang alat tu ke situ, alat tu ke sini. Boleh letak sini, boleh letak sana. Getah ini membolehkan. Nah, macam tu. Dan boleh laraskan mengikut ketinggian. Dan roda-roda ini maksudnya, adakah ia bergerak tanpa bunyi? Ya, yang ini memang kami langsung tak pernah terima sebarang pemulangan. Maksudnya memang tiada siapa pun tukar roda. Sekarang ni, kabinet yang saya ada, rodanya memang teruk. Pertama sekali, ia berdecit. Kedua, selalu ada benda yang tersangkut dalam roda tu. Jadi, Perkara macam tu pun pernah jadi pada kami. Tapi sekarang kami bekerjasama dengan Tekno Koles. Mereka dah bekalkan roda yang sama selama 3 tahun. Dan kami tak nak yang lain dah. Mereka kata kalau ada yang lebih baik pun kami tak nak. Bagi saja yang ini. Semalam saya dan Aliona baru saja berbual tentang roda, macam yang ada pada kasut roda kan? ya macam itu, macam getah. Itu apa sebenarnya? Kabinet kecil ini bukan yang paling mahal. Kita pasang roda macam itu. Tapi untuk yang ini, ia lebih besar. Roda macam itu langsung tak sesuai dipasang di sini. Ini memang untuk reka bentuk. Tambah pula ada brake di sini dan ia sendiri memang lebih tinggi. Dan ada yang silikon kan? Ya, memang ada. Ya. Saya maksudkan yang ini. Roda seperti ini memang jarang ditemui sebab entah kenapa orang selalu pasang yang paling murah. Yang dia kata takkan nampak cantik. Tapi bagi saya sebaliknya, saya rasa ia sangat tidak. Katanya, Bahawa pada almari besar, ia akan nampak kecil. Ini roda almari kecil ini, ia juga sangat berkualiti. Ia terasa lembut.
Oh ya, ia juga berlapis getah. Ya, semuanya berlapis getah. Di sini. Dan ia cukup mudah dikendalikan. Nah, ini memang hebat. Ya. Jadi, dan kau tahu apa yang saya beritahu awak tentang UEF, almari-almari ini? Maksudnya, kau nampak di sini ada kaca, ia sudah dipasang dan diskrukan. Ya, maksudnya kau nampak kaca ini sudah dipasang dalam, entahlah, macam kotak kan? Pendek kata, ia dimasukkan ke dalam perabot. Dan di sini, ia juga dipasang. Dulu saya cuma ada macam ni saja, tepi kaca. Dan ia memang dilekatkan dengan gam. Jadi, bila tutup pula, sekali lagi, tanpa mekanisme penutup perlahan, ia asyik terhempas, dan akhirnya tercabut. Jadi, Kami pun ada kabinet macam tu juga. Tapi, yang ini ada penahan. jangan bocorkan rahsia. Tak, saya tunjukkan kepada anda. Skru-skru kecil. Ya, di sini memang guna skru penoreh sendiri, itu yang saya maksudkan. Tapi saya tak ada. Ya. Ini. San, adakah kaca dilekatkan di sini? Tiada kaca. Di sini kita lekatkan. supaya boleh ditukar. Ini apa? Masuk akal. Ya, sebab itu kita lekatkan di sini. Di sini ada sesendal plastik dan skru, semuanya seperti sepatutnya ya. Lihat, di sini kami buat semua bahagian untuk kerusi. Kayu. Pertama sekali, kami buatnya bukan daripada papan serpai. Semuanya dibuat daripada papan lapis. Semua ini kami gamkan jika ia berbentuk melengkung. Dan kemudian kami tidak. Di sini semuanya menggunakan CNC. Di sini setiap skru, setiap nut semuanya sudah masuk ke lubang masing-masing. Dan sebenarnya semasa pemasangan memang tidak ada masalah dari segi penyambungan. Kerana semuanya telah dilabel dengan jelas. Semuanya sudah ditebuk dengan tepat. Setiap skru, anda tak perlu tercari-cari lubangnya. Maksudnya semuanya sudah disiapkan di sini. Di sini proses pemprosesan sedang dijalankan. Ini adalah bahagian papan lapis yang sudah siap. Ini adalah kaki Sigma. Di sini penutup sudah dimasukkan. Anda boleh nampak cawan kecil itu dengan jelas. Ada ruang khas untuknya. Maksudnya kerusi ini adalah bahagian yang sudah siap. Begitu juga untuk semua yang lain. Di sini kami mengepit beberapa bahagian yang berbentuk melengkung. Di sini kita ada sandaran belakang untuk kerusi kecil. Semuanya sudah ditanda, semuanya siap dibuat. Sandaran tangan. Ya, nanti ia akan digosok dan diproses. Ini mungkin adalah LB. Ya, betul. Ini LB. Tempat duduk. Di situ ada lubang untuk udara supaya semuanya boleh keluar. Saya ada satu soalan, boleh tak kalau nak tukar sebahagian atau nak kemaskini sikit? Ada apa-apa, ya. Membezakan daripada banyak kerusi yang diimport dari luar negara, kerusi dari China ya. Maksudnya sebenarnya kerusi ini adalah seperti set binaan yang dipasang di sini. Dan bagi kami secara asasnya untuk pengeluaran, pertama sekali tidak susah untuk buat bahagian yang sama mengikut warna pilihan anda. Maksudnya anda boleh walaupun anda tukar reka bentuk pun, Ya, betul. Warna pun boleh ditukar. Tukar peralatan. ia tidak begitu mahal. Maksud saya tukar bahagian lembut dan pada dasarnya anda akan dapat kerusi yang baru. Ia memang menakjubkan sebenarnya kerana pertama sekali ya, bilik-bilik rawatan itu memang anda akan buat pengubahsuaian sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun. Anda perlu segarkan semuanya, perlu tukar semuanya dan peluang untuk tukar tempat duduk itu sendiri bagi saya memang sangat hebat. Maksudnya supaya tak perlu beli peralatan mahal macam pelbagai mesin web yang melengkungkan venir, semua kerusi-kerusi itu. Kami di sini buat sendiri daripada papan lapis nipis menggunakan jig khas. Kami gam papan lapis itu, guna gam PVA, tekan bersama dan hasilnya bahagian itu jadi melengkung. Ia kukuh tapi bila jejari cukup kecil, ia terletak di sini. Dalam keadaan begini. Jadi Kita biarkan selama 1 hari. Sebenarnya selepas 8 jam boleh buka, gam dah kering. Tapi keesokan harinya semuanya sudah jadi satu bahagian siap. Dan kemudian ia diproses, itu saja. 2 seperti ini dalam sehari. 2 dalam sehari, ya. Itulah yang Maxim katakan. Pada mulanya, saya memotong papan lapis seperti ini. Kemudian saya gamkan 3 keping pada jig ini. Dan hasilnya papan lapis seperti ini. Boleh tunjukkan ketebalan satu papan lapis supaya lebih jelas? Awak tadi tunjukkan satu timbunan. Boleh. Ya, jadi awak buat 3 sekali lepas tu? Lepas tu sebenarnya kalau nak hidupkan yang ni memang akan jadi bising. Dia akan fresh macam ni. Jadi macam ni. Lepas tu saya akan kemaskan tepinya. Dan siaplah, tinggal nak pasang sisipan berulir je. Itu saja. Di sini kami cat panel-panel depan yang akan digunakan untuk kabinet ahli podologi. Dan di sini adalah tempat pemprosesan, pengeringan, dan di sinilah proses pengecatan dilakukan. Ia berlaku betul-betul di sana. Ya. Cuma kamera saja yang penting. Kalau tidak nanti susah nak cuci sendiri. Alan, saya tengok di sini ada cap, boleh buat kabinet ikut warna apa pun. Ikut warna rambut awak. Di sini pun ada macam-macam gradasi ya. 20 cik. Saya punya. Yang warna merah itu akan jadi milik saya. Ya, sama saja. Dengan sini, ini hampir sama macam rak cakuku saya. Cuma botolnya lebih besar. Ya. Ya.
Setiap permukaan depan selepas dicat akan disalut dengan varnis poliuretana yang boleh dibersihkan dengan apa-apa bahan pencuci. Ia juga digunakan untuk kaunter resepsi. Maksudnya ini adalah bahan yang tahan lasak. Maksudnya permukaan depan ini sangat kukuh. Jika terkena varnis atau apa-apa lagi, ia boleh dibersihkan. Ia akan tahan pelarut, betul tak? Jadi kita telah sampai ke bahagian upholstery. Di sini bahagian atas kerusi dibuat secara ringkasnya. Hello. Pendek kata, bahagian lembutnya. Ya. Dan saya faham dengan betul yang ini, macam mana nak cakap, bahagian span ini dibuat daripada kepingan kecil kan? Ya. Ini adalah sisa span yang telah dikitar semula. Ada beberapa kilang kami yang memprosesnya semula. Dan kami perlukan span yang sangat keras untuk membentuk bentuk. Kami gunakan ini kerana ketumpatannya tinggi. Betul tak? Span yang dikitar semula ini digabungkan dengan span berketumpatan tinggi. Span berwarna merah jambu ini yang kami ambil, 4065, ia tahan lama. Di sini mereka sudah mula menjahit sesuatu ke dalam kulit kan? Ya, di sini. Ya, mereka menjahit. Tapi ini hanya dipaku saja. Ini bukan kerusi. Ini hanyalah sebahagian daripada meja urut. Di sini mereka memaku kulit. Selain itu, kita ada... Boleh saya cuba? Ini adalah komponen asasnya. Saya buat dengan betul ke? Ya. Tiakan. Tiakan. Nihat, jangan buat silap. Baiklah semuanya. Okey. Ya, ya. Ya, untuk saya? Ya. Ya Tuhan, yang penting jangan bunuh sesiapa. Ini hampir seperti pistol Makarov. Baiklah, kena tarik dulu. Tarik, tekan kuat-kuat dan tembak. Macam tu. Jangan takut. Tak ada sentakan balik. Ya, tak ada sentakan balik. Itu saja. Baiklah, semuanya ada di tempatnya. Ya. Jangan halahkan pada sesiapa. Ya, ya. Ya, ia tak boleh halalkan. Saya pernah tengok dalam filem, boleh guna macam ni. Di sini ada bahagian separa siap untuk kerusi. Jadi, ini adalah sandaran kepala untuk kerusi kosmetologi, komponen separa siapnya. Oh, yang ini. Saya faham. Ini adalah tempat letak kaki dan inilah yang dimaksudkan. Inilah bahagian keras, supaya ia dapat mengekalkan bentuknya. Bagaimana dengan kerusi ini? Ini adalah alba. Alba? Ya, alba. Ini bakal menjadi alba. Di sana kita ada mesin pemotong bahan, span dipotong, kain dipotong dan itu saja. Beginilah rupa kerusi selepas keluar dari mesin. Maksudnya mesin itu menanda, memotong dan menanda tempat untuk menjahit supaya jahitan jadi lurus. Dan juga tempat untuk membuat jahitan hiasan pun sudah ditanda sekali. Jadi selepas itu tukang jahit akan menjahit semuanya. Ya, boleh juga buat kesan timbul. Ya. Jenama besar akan terus tempah produk yang berjenama mereka sendiri. Wah, itu memang hebat ya. Itu saja. Kemudian di atas sana, tukang-tukang jahit kami duduk dan menjahit semuanya. Hai gadis-gadis. Hai, mereka menjahit betul-betul ikut garisan ini kan? Ya, sudah tentu. Kami sengaja lukiskan. Tapi boleh tanggal kan? Beginilah jahitannya. Jahitan halus macam ini yang kami hasilkan. Ya, memang cantik hasilnya. Cantik. Ini sebenarnya kerusi anda ya. Ini 2 warna. Ini pula kaki Riana. Ini dia. Ini bahagian tengah lagi. Ya, dan ini sarungnya. Kau mungkin... Satu-satunya yang telah melihat kerusi sendiri. Ya, semasa dalam proses pembuatan. Bagaimana dihasilkan? Ya, Ya, ya. Itu betul. Lihat. kecil betul bahagian-bahagian ini. Ternyata semuanya dijahit bersama. Ini adalah tempat letak kaki. Apa yang perlu diterbalikkan? Ia akan diterbalikan di sini nanti. Ya, perlahan-lahan. Sebab memang susah nak pakai benda ni. Kena panaskan supaya semuanya muat dengan baik. Boleh tak saya buatkan satu jahitan khas untuk awak? Dengan warna merah jambu. Dan tekan perlahan-lahan. Dengan lembut. Aduh, ini macam mesin jahit kaki lama. Wop, boleh. Bagi klip sikit. Ada dior. Ya, ini akan bergerak ke belakang sekarang. Begitu. Selesai. Lepaskan ke depan. Ini adalah bengkel pemasangan semua produk kami. Ya, di sini bermula dari meja urut yang sudah siap dipasang di sini. Ya, dan di sana ada kerusi. Ya. Mari kita lihat kerusi itu. Ya. Selain itu, saya ingin tunjukkan bahagian yang tergalvani ini. Ini dia ya. Ia tergalvani sepenuhnya di semua bahagian. Di sini pun ada lubang khas di sini. Lubang-lubang untuk mengalirkan. Maksudnya bahagian dalam pun semuanya tergalvani. Ini besi. Jadi ia ditiup dari dalam supaya ia Ya. Dan sudah tentu besi ini tahan berabad-abad lamanya. Itu saja. Begitu. Nah, inilah kerusi yang sudah siap. Selesai. Oh ya, dan ini pula. Ini adalah sarung saya supaya semua orang cuba untuk menjaga. Maksudnya ini adalah sarung yang boleh ditukar. Ia hanya dibuka macam ini. Selain itu, sekarang kita ada ciri baru di kerusi ini, iaitu tuil ini. Dulu kami beli mekanisme sandaran kepala buatan Cina dan ia selalu rosak. Memang kerap juga ia rosak. Ya. Dan akhirnya kami berjaya memastikan bahawa sekarang ia boleh menampung berat sehingga
120 kilogram. Ya. Maksudnya saya putar tuil ini, ya. Ya, si Joe Valerich secara mekanikal ini macam lebih mudah. Sedikit malu dan tidak memberitahu bahawa mekanisme ini mereka buat di sini. Mereka hasilkan sendiri sekarang. Mereka telah berhenti menggunakan yang dari China. Sandaran kepala kami dibuat di mana? Daripada lada. Maksudnya, kami beli lada Kalina, tapi ia juga mudah rosak. Jadi, akhirnya kami buat sendiri. Oh ya, mengenai berat yang boleh diletakkan di sini, di pelapik tumit ini, apa-apa berat pun memang ada masalah seperti itu. Pelanggan atas sebab yang saya sendiri tak faham, mereka selalu menekan, mereka seolah-olah bertumpu pada bahagian ini untuk menolak badan. Dan pada saat itulah semua masalah berlaku. Anda telah menjalankan ujian. Bagaimana? Kita boleh turunkan dan berdiri di atas benda ini. Untuk itu, saya boleh ucapkan terima kasih bagi pihak semua pakar podologi. Dan belum satu pun daripada mereka telah diganti untuk kami. Kami sudah A. Maksudnya ia boleh ke sini, ke kiri dan ke kanan. Ya. Ini memang, ya, serius. Ini memang seronok. Nah, itu saja. Ya. Ini memang tidak... Di sini memang tak boleh dipatahkan langsung. Kami pun belum pernah tukar yang kami punya. Saya pun ada kerusi macam ni. Tak, itu kursi awak ada di situ. Bukan, itu yang lama. Oh, yang lama. Ini. Ada masalah di bahagian ini. Jadi, Ya, pecah. Ya, apa yang perlu dilakukan? Ya, lihat sini. Jika seseorang membeli sepenuhnya peralatan daripada kami sebenarnya adalah penghubung utama dengan pihak pengeluaran. Maksudnya, kami memikul semua tanggungjawab kerana kami yang menjual dan kami memberikan semua sokongan teknikal. Jika pelanggan mempunyai sebarang soalan berkaitan operasi atau perlu menukar mana-mana alat ganti, pengurus kami sangat berminat untuk membantu sepenuhnya. Maksudnya, anda boleh saja telefon kami, beritahu kawan-kawan kerusi saya retak walaupun jaminan sudah tamat. Oh ya, untuk kerusi ini, jaminan adalah 2 tahun. Tidak ramai yang menawarkan begitu. Kenapa jaminan 2 tahun? Kerana pihak pengeluar yakin dengan kerusi mereka. Kita telah melalui hampir semua peringkat bersama dan faham bahawa kerusi ini memang dibuat dengan kualiti yang tinggi. Dan walaupun selepas tempoh jaminan, jika ada apa-apa berlaku pada kerusi seperti calar atau retak seperti yang berlaku pada kerusi kamu sentiasa boleh telefon dan minta ganti. Dan modelnya hampir tidak berubah. Maksudnya, ia direka dan dihasilkan dengan baik sehingga mudah untuk diganti kemudian. itu tiang Alba, nampak tak? Dan tanpa sebarang tuas, motor kecil ini boleh mengangkat 600 kilogram. Boleh mengangkat semua ini. Maksudnya kita tulis secara anggaran 250 kilogram. Tapi sebenarnya pemacu ini mampu mengangkat 600 kilogram. Maksudnya tak perlu risau sebab saya memang betul-betul takut. Tak, 600 tu? Saya rasa 150 kilogram pun dah agak menakutkan. Tak. Manusia macam tu tak wujud. Jadi tiada siapa pun tulis atau terlalu menekankan had berat itu. Sebab sebenarnya orang yang boleh berjalan kalau dah sampai 200 kilogram pun susah nak capai berat tu. Ya, itu ciri yang sangat penting sebab banyak kerusi dibuat hanya untuk berat sampai 100-120 kilogram saja. Dan selalunya orang yang datang jumpa pakar podologi, orang yang berbadan besar, dan sangat penting supaya pengamal itu yakin dengan kerusinya yang pasti boleh angkat orang itu. Ya, memang kena angkat orang macam tu sebab selalunya mereka memang, tahu tak, agak berat. Asas kerusi Alba, tiang, ini adalah modifikasi ketiga kami. Apa keunikan dia, kalau boleh saya kata begitu? Ia hampir tiada kelonggaran langsung. Maksudnya bila ia dinaikkan, memang langsung tak bergoyang. Maksudnya di sini, semua bahagian adalah milik kami. Sesendal fluoroplastik, 1, 2, 3, 4 di bawah dan juga bushings yang sama. 1, 2, 3, 4 di atas. Jadi seluruh tiang ini naik dengan 8 sesendal. Ia tidak naik dengan sangat laju tetapi dari segi ketahanan. Faham kan? Dari segi ketahanan memang tiada masalah langsung. Maksudnya pada 8 titik serentak semuanya diselaraskan seperti itu. Saya ingin menyatakan bahawa ini adalah model asas kerusi Alba. Dan reka bentuknya walaupun pada asasnya dibuat sangat kukuh. Pengamal apabila membelinya, dia akan merasai keselesaan sepenuhnya. Nah, lagi kerusi Alba memegang rekod untuk julat naik turun kerusi. Maksudnya, titik paling rendah satu perkara yang sangat penting apabila pengamal membelinya, terutamanya untuk keselesaan pelanggan. Ya, supaya mereka boleh naik ke atasnya dengan selesa untuk diri mereka sendiri. Kerana banyak kerusi ada masalah, perlu naik dari satu anak tangga atau dari sesuatu yang lain. Dan kebanyakan pelanggan yang datang kepada pakar, terutamanya kepada pakar podologi, selalunya adalah warga emas, yang mempunyai berat badan berlebihan. Jadi kerusi ini boleh diturunkan serendah mungkin. Ia juga boleh dinaikkan sangat tinggi. Maksudnya, sekali lagi, titik tertinggi bila kita buat ulasan nanti adalah 135 cm dari lantai. Itu apabila ia direbahkan.
Ya, maksudnya itu bila Itu adalah posisi yang selesa. Ya, sudah tentu. Untuk merawat kaki memang sangat bagus. dan walaupun diangkat setinggi itu, keunikannya adalah ia tidak akan bergoyang. Maksudnya pakar yakin bahawa kerusi ini boleh menampung apa jua berat pelanggan atau tetamu di studio dan tidak akan terbalik. Sebenarnya itu adalah satu komen yang penting memang mengenai titik terendah itu sendiri. Ini memang penting sebab memang ada nenek-nenek yang sudah tua. Ada juga orang yang berbadan besar atau yang bertubuh kecil, sama sahaja. Ya. Dan memang betul kami pernah cuba memang yang kecil itu, tahu tak, letak bangku kecil supaya tidak. Jika kami jual tangga untuk kerusi dan untuk naik, maksudnya ini memang masalah sebenar. Dan masalahnya ialah ramai mekanisme mereka secara fizikal tak boleh menghasilkan motor berprofil rendah sebab perlukan tuas. Dan reka bentuk ini memang memberi kelebihan supaya kerusi boleh diturunkan serendah mungkin. Saya cakap betul, Sergei Vladimirovich. Ya, mekanisme macam tu boleh dibuat. Tapi semuanya kena buat betul-betul seperti yang kami buat. Supaya ia tak bergoyang. Cuma tahu tak apa yang saya nak cakap? Saya rasa awak semua tadi dah cerita dengan cara lelaki, cara profesional awak tu. Sekarang saya nak cakap sikit ke kamera khas untuk perempuan, untuk kita. Semuanya memang hebat, mereka semua dah fikirkan tapi dalam bahasa mudah kita. Ia boleh turun sangat rendah jadi awak boleh letakkan pelanggan yang selesa dan ia juga boleh naik cukup tinggi supaya belakang awak tak sakit lepas tu. Itu perkara paling penting. Oh ya, yang bijak-bijak tu tulislah di laman web, dalam arahan dan sebagainya. Dalam penerangan di bawah video, Macam orang kata, sudah tentu. Jadi kawan-kawan, sekarang kita berada di tempat yang paling penting dan paling menarik bagi kita. Ini adalah bengkel pemasangan akhir, iaitu di mana semua bahagian ini dipasang menjadi satu. Versi akhir kerusi yang sudah siap, yang ini saya rasa kemungkinan besar ini adalah kerusi saya sendiri. Betul tak, Wib? Ya, betul. Kemungkinan besar ya, kerusi saya yang sedang dipasang. Dan sekarang kita boleh lihat ia sudah siap sepenuhnya. Saya rasa boleh tak saya dah mula, buat sesuatu dengannya. Jadi dengan sini, saya sebenarnya tak pernah ada kerusi macam ni. Maksud saya yang canggih macam ni, saya tak takut nak cakap. Jadi saya tahu yang ini untuk apa. Saya dah angkat tuas utama, Seterusnya, macam mana semuanya berfungsi. Saya tahu di sini ada berapa? 12 ya, kedudukan. Pertama sekali, selain daripada ia boleh dinaikkan, ia juga, kerusi ini boleh dicondongkan macam ni. Jadi di sini juga boleh diturunkan. Ya, maksudnya macam ni. Ini adalah fungsi yang sangat berguna. Sekarang Sekarang dia ada kaki yang boleh dilipat macam ni. dan saya boleh gunakannya dalam apa-apa posisi ikut suka saya. Ya, sebagai penahan. Boleh macam ni, boleh juga macam tu. Sekarang dia ada dua tuil kecil. Satu, tuil pertama. Ini menolak keluar. Yang pertama, sepenuhnya ya. Ya. Maksudnya, Ini untuk kaki yang panjang, betul ke? Saya faham? tuas kedua akan mengeluarkan bahagian ini. Ya. Ia ditolak masuk dengan mudah, begini saja ia terkunci. Dan ke sana juga. Ya, Semuanya terkunci. Saya belum sebut lagi, bila anda duduk dalam posisi begini, kursi ini akan turun. Dan ia akan berada di bawah betis anda. Ia menyokong di bawah betis. Ya? Ada tempat letak kaki. Kaki anda tidak tergantung di udara. Maksudnya bukan sekadar tumit yang tergantung. saya akan terjemahkan ke dalam bahasa kita sekarang. Pendek kata, bila sampai kepada contohnya sebarang lapisan hiasan, perkara ini juga berlaku. Dan pelanggan letak kakinya sentiasa melurut. Maksudnya mereka betul-betul tergelincir dan mereka tak tahu macam mana nak bertahan sebab bila dalam posisi macam ni dan awak jadi saya dah belajar dah. Maksudnya macam ni mereka akan cucuk ke sini. Sekarang saya akan terangkan. Pita macam ni dan mereka tetap akan tergelincir. Tapi dengan adanya peluang macam ni, saya rasa ia akan memberi kita lebih banyak. Jadi ia lebih anatomik. peluang. Maksudnya macam mana kaki bergerak, macam tu juga ia bergerak dengan selesa. Ya. Di sini juga ada tuil kecil seperti ini. Untuk beberapa prosedur, kedudukan ini tidak diperlukan. Oh, dan kita boleh kuncikannya, saya faham. Dan tuil kecil ini boleh diletakkan di sini. Dan seterusnya, ia tidak akan tergelincir lagi. sandaran tangan juga boleh digerakkan. Boleh digerakkan dan boleh ditanggalkan. Macam ini. Macam ini hanya satu gerakan dan siap dah tanggal. Boleh letak di sini. Maksudnya bila diletakkan di atas lantai, Sedikit ke sini faham. Ada benda kecil di situ. apa yang penting pada kursi baru ini? Ini adalah pengikat. Ini adalah pengikat untuk pengangkutan. Maksudnya semasa penghantaran, kita ketatkan dan ia akan mengunci putaran dengan kukuh. Pertama sekali, putaran ini adalah seperti galas di mana anda boleh melakukan urutan jika ia dibuka. Maksudnya, ia tidak membenarkan sebarang kelonggaran. Kebanyakannya, Kebiasaannya, kerusi pediko biasanya ada lubang tempat batang dimasukkan dan ia berpusing di situ. Kami mempunyai galas yang kuat seperti ini. Sistem ini tidak begitu murah dan kami juga ada pelaras seperti ini
Ia penting kerana kami sering menerima aduan, minta kami perbaiki lagi dan lagi. Maksudnya sekarang kami ada sistem brake di sini. Maksudnya bergantung pada bagaimana kamu mengetatkan. Bukan macam Tetapi sebenarnya ia menjadi sistem brake cakera, maksudnya kamu boleh pusing macam ni, boleh tambah sikit dan ia akan berpusing dengan lebih ketat. Oh, maksudnya boleh laras kelancaran pergerakan ini kan? Ya. Kamu laraskan sendiri kekuatan ini, ikut keperluan kamu dan siap. Berapa banyak motor yang ada di sini? Di sini ada 3 motor sebab untuk kaki tiada motor. Di sini memang sudah cukup. Ia takkan bergerak lebih jauh. Ya. Di sini ada 3 motor. Ditambah di kaki. Sudah tentu di sini memang tak banyak motor. Di sini ada sokongan belakang yang boleh dipam. Bahagian inilah. Ia boleh dilihat dengan jelas di sini. Kadang-kadang kami bergurau bahawa ini untuk mengukur tekanan darah pelanggan. Ya. Itu saja. Itu saja, saya sudah pamkan sandaran belakang. Ada juga sokongan untuk belakang pelanggan. Ada satu lagi fungsi penting di sini. Selalunya pengamal minta fungsi ini, iaitu kerusi boleh digolekkan. Betul kah? Ya. Itu memang saya baru saja nak tanya. Saya fikir, ya Tuhan, macam mana mesin besar ni sebenarnya? Tidak. Di sini, ya, ada benda macam ni. Di dalam sana, di tengah-tengah saya nampak di sana ada... Ya, maksudnya itu bukan... Bahawa ada 2 roda di depan. 2 roda, ya. Sekurang-kurangnya, ia boleh dialihkan. Ya. Jadi maksudnya boleh angkat macam ni. Dan sekarang ia boleh di sini semua. Berat sudah diselaraskan. Jadi boleh tolak dengan berhati-hati macam ni. Saya ingin menarik perhatian, kerusi ini seberat 100 kg. Jadi sesiapa sahaja boleh menolaknya dengan mengangkat. Jadi ia sudah diseimbangkan. Malah untuk membersihkan di bawahnya pun sangat mudah. Atau saya baru saja ingin katakan, untuk apa semua ini? Ramai yang akan kata, untuk apa saya nak alihkan? Saya memang tak. Tapi bab pembersihan itu lain. Tidak. Saya nak beritahu awak, ramai pengamal kecantikan bila mereka merancang bilik mereka, terutamanya kalau bilik itu ada lesen perubatan, selalunya mereka minta supaya ada roda boleh alih. Dan yang ini, apa nama dia? Kunci, tuil. Di mana nak dapatkan? Ya. Ia datang sekali dalam set. Oh, ya ke? Jadi kalau anda pesan option beroda, ia datang sekali dalam set. Maksudnya dalam alat kawalan tu memang ada. Jadi awak tekan saja dan kerusi ini semuanya akan terlipat. Ya, betul. Sebab biasanya awak tahu, awak duduk macam ni dan... sekejap. Sekarang saya jeda canggung dengan pelanggan. Ya. Dan fungsi ini membolehkan kau tekan butang, sekarang kita turunkan sedikit. Ya, jadi kalau kerusi kau sedang digunakan, Ia akan turun dalam 1 saat. Ya, maksudnya bila kau alihkan, lipatkan boleh ambil sampai 1 minit. Ya. Ya. bukan soal berjimat, cuma memang ada saat bodoh itu bila kau berdiri, tekan dan tunggu. Ya. Ya. Sebab itu benda ni memang hebat. Dan saya juga tahu bahawa setiap kerusi diperiksa dengan sangat teliti sebelum dihantar kepada pemilik barunya. Dan saya juga ingin menarik perhatian anda bahawa di sini ada kod QR khas. Jika anda halakan kamera ke atasnya, semua maklumat yang diperlukan akan dipaparkan termasuk kad jaminan. Dengar sini, jadi nanti kerusi saya akan sampai begini. Inilah pembungkusannya. Ya, saya nak periksa terus, pastikan ia memang diikat kemas. Itu saja. Di sini memang langsung tiada apa-apa. Saya memang risau kalau ia bergoyang di dalam, takut nanti mereka bawa saya kerusi yang perlu dipasang sendiri. Jika anda terima dan ada apa-apa kerosakan, setiap kerusi ada insurans, kami akan ganti semuanya melalui syarikat insurans. Oh, dengar sini, ini memang berita yang sangat baik. Sebab itulah yang memang saya takutkan. Maksudnya kalau mereka hantar sesuatu, ada yang tak sampai ataupun terbalik dalam kereta, adanya insurans memang buat saya rasa lebih lega. Saya rasa lebih tenang sekarang. Jadi, Perlu perhatikan betul-betul kotak yang diterima. Kau tukang kotak. ya, saya tahu. Saya dengar kalau saya nampak kotak itu rosak, saya boleh rakam video semasa saya buka kotak itu dan tunjukkan jika ada sesuatu yang tak kena, itu boleh jadi bukti. Betul ke saya faham? Betul. Ya, kalau awak perasan rangka dah dipasang sepenuhnya di sini, kerusi pun dipasang dengan sangat kukuh. Sebab itu memang terbaik dan ditambah lagi dengan bingkai kayu. Betul ke saya faham? Betul ya. Maksudnya semuanya diinsuransan dengan baik, semuanya dijaga dan akan dihantar dalam keadaan selamat dan terpelihara. Jadi Star Sergeyevich, terima kasih banyak kerana menjemput saya ke sini dan menunjukkan semuanya. Sekarang saya pasti bahawa semuanya di sini adalah selamat, terjamin dan berkualiti. Dan anda apabila berurusan dengan syarikat Provzakup, pasti akan yakin bahawa kami akan memilihkan peralatan yang berkualiti untuk anda. Dan kami akan menghasilkannya serta menjamin kualitinya.